Tok tu dia panas lama sangat. Silalah ni. Perli speaker saya terima dengan hebatnya. Saya tak minta dia ni, tapi budak-budak ni dia apa ada kerja masing-masing. Kau tak bagi dia peluang, kesian. Sebab anak muda bertanya, sekarang dah berapa? Dekat 200-300 ribu dah. Jadi anak muda bertanya, bila saya nak bocak, saya bocak lah untuk anak-anak muda ya. Saya hak tua-tua tu tak apalah, tapi anak muda saya kena jaga. Ini tentang mengenai wilayah yang berhormat. Kita minta bagi perhatian kepada Kedah, Kelantan, Terengganu dan juga Perlis. Perlis tak minta banyak. Saya tak nak cakap langsung pasal Perlis. Sebab bagi saya pejuang negara. Saya minta pertimbangkan paip air yang sedang bocor dengan teruk dah berpuluh tahun yang hormat. Panjang 1000 kilometer kena dipertimbangkan. Dan kita ada satu bahan mineral RAE yang namanya dolomite. Saya minta supaya kerajaan tolong tengok balik. Serta paling akhir sekali yang hormat. Paling akhir. Kita, sistem pilihan raya kita ni didasarkan kepada yang diputuskan oleh Perlembagaan Malaysia pada tahun 1957. First. Kedudukan rakyat sekarang ni yang berhormat ialah 70.1% Bumi Putera, 22.6% China, 6.6% India. Benda ni kena diperhati balik supaya sistem pilihan raya ni dibuat yang terbaik. Saya lebih mirik kepada Singapura sebab sistem yang diperkenalkan di Singapura berdasarkan perkumpulan orang Melayu dimasukkan dalam kumpulan menyebabkan orang Melayu ada wakil di Singapura. Tapi kalau berdasarkan pilihan raya bebas, tidak ada orang Melayu di Singapura. Di Cambodia, orang Islam hanya 1 juta. Kalau pilihan raya terbuka, dia tak ada wakil orang Islam. Tapi melalui sistem perkumpulan ni, orang Islam ada 2 orang wakil, seorang senior minister dan juga seorang minister. Dan kita nak supaya kumpulan minoriti di Malaysia ni ada wakil. Kalau kita buat pilihan raya dalam bentuk berkumpulan itu, membolehkan orang yang minoriti mendapat wakil. Dan contohnya orang India, dia ada 66%, dia layak mendapat 16 kursi. Tapi cuba tengok berapa orang kursi orang India sekarang. Tak cukup. Orang India kalau ikut cara ni, dia mesti ada 16 kursi. Bumi Putera dia ada 70 kursi, Campak, Sabah dan Sarawak. Orang Cina mesti ada 46 kursi. Sekarang tak cukup kursi. Sistem ini adalah sistem yang terbaik. Sila pertimbangkan. Bukan selayang jadi pengurusi Kepenjantan Kuasa 1, bukan untuk selayang. Ini adalah untuk kerajaan dan juga SPR melihat balik bagaimana sistem pilihan raya ni dipikirkan balik kerana ianya telah bermula pada tahun 1957 dan kita tak pernah buat pembaharuan. Pembaharuan pernah dibuat sekali ya Muhammad di Fiji dan ianya telah gagal. Padahal Fiji menggunakan Perlembagaan Malaysia sebagai perlembagaan kita. Saya terima kasih kepada speaker yang hebat dan kepada kawan-kawan yang tidak mengganggu saya pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.